Banyak geng. Sekarang pun ada pusat hitam yang padu. Tengok ni. Padu geng. Ada siapa pun ada. Rezeki. Jadi buatlah. Ketam. Lama. Tahan lagi. Banyak-banyak tangkap. Ini kerja kena keras sikit. Masih di dalam. Selamat pagi dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Pagi ni kita turun nak menarik ngisa pula lah. Menarik ngisa ataupun pukat tarik lah bersama sahabat kita, ada 2 orang di sana geng. Kali ni kita turun bersama mencari ikan gelama, ketam dan sebagainya lah. Kita cuba pukat tarik di waktu air besar ni geng. Tak tahulah ada tak rezekinya. Tapi tengok pada airnya memang padu lah. Okey, jom kita menuju di sana lah. Sahabat kita pun dah kat sana. Jom. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Okey. Kita bergerak ke sana lah geng. Kita bawa tong. Sahabat kita dah kat sana. Kita sampai kat atas geng. Ramai lah peserta sana pun tarik. Ini sahabat kita dan sana ada ramai yang tarik geng. Ini pun sana pun ramai yang tarik. Sana ada yang cari jugalah. Okey, kita pasang ni dulu kan. Pasang tali pukat kuning. Tarik. Tarik geng, tarik. Tuh, buat batu. Pasang batu dulu. Kita pasang batu dulu geng. Tarik dulu lah. Ke atas. Kita tarikkan yang pertama ni. Kita tarik di tepi ni lah. Dari tepi ni kita akan bawa ke sana lah. Sana nanti. Kita ambil atas sana dulu. Nak atas sana? Sini je. Okey, kita bagikan.
lompatan. Kita ambil cetek ni dulu. Udang lompat. Bawa ke sana. Kita nak mendarat ke tepi lah. Ke tepi geng. Mendarat ke tepi sana. Tepi ni lah. Tarik geng. Lumpur. Kita tarik ni. Ikan banyak. Ketam geng. Oh. Oi, banyak tosat ni, bahaya ni. Ikan tosat banyak. Ikan apa tu? Tosat banyak geng. Tosat. Banyak tosat. Ketam banyak. Besar-besar tosat. Tangkap. Jom. Sekejap, kita tunjuk geng. Okey. Tengok hasilnya geng. Ketam. Ni. Lalu tengok. Ketam banyak. Tosat pun boleh tahan geng. Ni. Tengok. Udang pun ada. Tosat. Ketam. Ketam geng. Ketam padu. Tengok ni. Padu geng. Anak siakap pun ada. Rezeki. Tengok ni, tosat. Aduh. Masih tak banyak sangat. Ni. Boleh lah. Yang banyak ni geng. Ni. Udang ada. Ni sebulan. Sebulan ni. Sebulan. Ni udang. Kita nak buat dah. Okey. Kita nak ambil ikan dulu. Ikan dulu geng. Boleh tahan lah rezeki. Ni torak. Torak pun boleh tahan. Kita bersihkan. Ikan ni kita tak ambil lah. Persia banyak. Kita ambil ikan yang cantik-cantik dulu. Ikan ni banyak. Medik. Banyak. Banyak hasilnya geng. Ikan ni banyak geng. Udang. Ambil tu. Banyak udang. Ni hasil yang pertama, tarikan pertama geng. Padu lah. Ikan ni pun ada torak-torak. Ketam. Sekali tarik sahaja. Tapi anak ikan ni boleh tahan. Tu ikan tu. Ambil. Tu. Ambil lah. Tosat-tosat tu jangan ambil. Bahaya. Okey geng, kita ambil ni dulu lah. Tengok sahabat kita pun susah tu. Kita tolong ni dulu lah. Okey, kita tunjuk macam ni je geng. Ni pun banyak ni. Banyak betul lah ni.
Okey, tengok ni. Ikannya baru-baru papas sana. Okey geng, nampaknya tarikan yang pertama kita dah siap lah. Bersih-bersihkan ikannya. Kita yang ambil ikan ni geng, hasil yang pertama. Oh, hasil yang pertama. Baru-baru lah. Tengok ketam ada. Agak silau pula geng. Ketam ada, semua ada. Ada saiz jugalah. Okey, kita nak pergi ke sana dulu. Kita akan tarik yang kedua pula geng. Kita ambil ni. Jom jumpa sana. Okey, ini tarikan yang kedua pula geng. Tarikan yang kedua, kita tarik ke sana. Tarikan yang kedua. Okey. Dia dalam sikit lah. Sahabat kita agak dalam sikit. Ni agak lumpur lah. Ni paluh yang terakhir. Ni paluh terakhir ni. Di atas sana, dia baru beting sikit. Tarikan yang kedua geng. Tarik lagi. Okey, tarikan yang kedua geng. Sahabat sana ni pun ada 3 orang sana. Tarik juga, ni tarik. Ni sana. Sahabat kita kat sini. Untuk tong punya lah, untuk ikan pergi sana. Ini tarik yang kedua. Okey, kita jumpa di sana geng. Jumpa di sana. Okey, kita nak mendarat ke tepi sana lah geng. Di sana lah. Sahabat kita dah kona sana. Kita berhenti sekejap. Penat geng. Berombak hari ni. Agak lumpur juga hari ni. Kita akan bawa ni ke tepi sana. Jom. Bawa ke sana. Macam berat geng. Berat. Tarik. Sekejap. Kita tarik dulu geng. Anak ikan ni padu-padu juga. Anak ikan yang banyak ni. Ada ikan apa ni? Siakap. Ada siakap seekor geng. Baru siakap. Tengok. Tertukar banyak. Tertukar tu. Itu apa? Ikan buntal lah apa? Okey. Ini saja geng. Sana kurang lah. Ini kurang. Ini ada. Ini dah. Tengok sampah. Anak ikan. Ni. Siakap. Siakap seekor. Ketam. Penat lah. Ini pari yang ni kan. Juga lah. Kita tukar banyak. Ketam. Dah dah. Kasihnya geng. Kurang-kurang. Ikan ni lah. Banyak. Apa di sana? Anak ikan banyak aje. Kurang-kurang. Ketam. Sana pun sama lah. Ikan juga. Ni ketam padu lah. Ketam padu. Sebelah sana lah. Bawah sana geng. Berat. Okey. Kita nak buka ikan ni dulu. Dari awal sini lah. Penat tu. Keras. Dia punya
paru. Ikan ni nanti dulu. Banyak ni ikan. Ni ikan. Ambil tu. Ketam. Dah lama. Ambil ikan dulu. Ikan besar-besar. Dah lama. Todak pun ada. Ketam ambil. Ikan ni biarkan dulu. Dan ketam dulu. Dekat. Tu, tertukar jaga. Tertukar. Tertukar dek. Ni. Potong tu. Potong, buang terus. Duri. Dia sengat. Ikut potong. Potong lah. Nak ambil, kalau tak nak ambil buang je. Lepaskan je. Ni. Hitam. Tu tengok. Ketam tertukar. Tengok dulu mata ni. Bahaya. Ketam paru tu sat tu. Boleh tahan ikan. Tu tengok. Ambil. Ikan ni todak, anak-anak todak lah. Aduh, banyak. Yang kedua ni, boleh tahan. Tu ambil. Siakap. Siakap geng. Okey. Habis lah geng. Ikan banyak. Okey. Kita nak bersihkan ni dulu geng. Okey. Jom. Dan tengoklah. Nak tarikan lagi kot. Okey, ini tarikan yang ketiga pula geng. Tarikan yang ketiga. Okey. Tarikan yang ketiga. Kita jumpa di sana. Nampaknya ada ikan yang besar sana langgar geng. Tak tahu ikan apa. Banyak ikan ni. Berapa lompat. Itu kat situ tadi. Ikan apakah itu? Nanti kita nantikan di atas sana lah. Okey, jom. Berompak geng. Yang ketiga ni kita mendarat lah geng. Mendarat kat sini.
Mana ikan banyak. Ada ikan banyak ni. Ada ikan banyak. Yang ketiga ni. Banyak ikan lepas lah. Tadi melompat-lompat. Lepas banyak tadi lompat lah. Banyak lah. Okey. Jadi buatlah. Ketam. Lama. Tahan lagi. Ada. Lama. Sampai sana lagi. Lama pun ada. Kurang-kurang lah. Sampai sana. Boleh tahan juga lah hasilnya geng. Ada. Okey. Ambil ikan dulu. Ambil hasilnya. Yang ketiga ni. Ada. Ni ambil dik. Tam. Okey lah. Yang terakhir lah geng. Okey. Kita nak bersihkan ikan ni. Tak ada lah. Okey. Udang. Ketam. Banyak-banyak tangkap. Ini kerja kena keras sikit. Aduh, ini ikan banyak tengok. Berat. Tadi berat 3 kali geng. Banyak. Okey, kita ambil ni, angkat dulu. Banyak betul lah ni. Air pasang. Okey, kita dah kemas lagi. Kita dah balik 3 kali tarik cukup. Penat dah ya. Ini sahabat kita pun penat, saya sekali penat. Sahabat situ pun penat. Tapi rezeki lah. 3 kali tarik. Aduh, syukurlah. Ada rezeki juga. Kat situ lagi. Kita nanti akan tunjuk hasilnya berapa ada. Ini 3 kali tarik je. Cukup. Ni, jom kita kemas-kemas. Balik-balik. Masuk dalam. Okey. Ini hasilnya geng. Padu geng. Padu hasilnya geng. Banyak. Ketam ada. Ikan apa? Senang karang pun ada. Setengah tong lah. Tapi hasilnya kena tariknya ni. Setengah tong. Padu. Hasilnya setengah tong. Okey, kita kat tepi lah. Kat tepi nanti kita baru akan tunjuk lagi. Setengah tong lah. Hasil yang 3 kali tarik. Inilah hasilnya geng. Ada juga 3 kali tarik geng. Rezeki 3 kali tarik air besar ni. Air besar geng. Sahabat kana pun ada yang tarik lagi pun. Yang uncle dah balik ni pun ada lagi. Okey, kita jumpa di tepi sana geng. Tengok hasil keseluruhan ni geng. Kita dah sampai tepi ni geng. Nak basuh kaki dulu. Kaki pun tengok. Masuk ikan di sini. Tengok ni. Nampak kita. Penat lah. Dari sana geng, bergerak ke sana, ke sini, sampai sini. Spot pembersihan ni, nak cuci ikan dan bagainya. Hasilnya setengah tong. Nak cuci, bawa balik ikan je. Tak nak pasir di dalam. Tak lari lah. Tengok, tak lari. Pasirnya tak lari. Pasirnya tak turun. Dia kena buka, jatuhkan je ni. Tapi ada ikan apa? 9 karang tu. Banyak lagi tu. 9 karang tu. Ada dia punya sengat lagi tu. Balik je lah. Kat rumah je lah ya. Okey, kita tunggu tunjuk hasil kat rumah je lah. Ini kita buat tongnya, kita taruh kat plastik ke. Kita jumpa di rumah. Tengok ketamnya berapa ekor. Kita dah sampai kat rumah lah. Seperti ni hasilnya geng. Melimpah. Boleh lah. Ni dah lama. Kita pilih-pilih lah lama. Tosat pun ada. Bagi air dulu lah. Air ni kena bersihkan.
Banyak juga ni, geng. Padu-padu. Ketam pun boleh tahan. Lama. Dah lama. Ini ikan todak. Ni. Inilah. Pusat pun ada. Okey, kita asingkan dulu, geng. Seperti ni nasi, geng. Ini ikan todak. Anak todak lah. Banyak juga yang todak ni. Ketam, udang, udang, anak pusat. Siakap seekor dan gelama lah, geng. Hasilnya seperti ni lah. Seperti ni, geng. Ada juga lah. 3 kali tarik. 3 kali tarik. Okey lah, geng. Itu sajalah aktiviti kita petang ni, menarik ngisa bersama sahabat. Ternyata ada juga lah rezeki. 3 kali tarik, bersyukur, geng. Ada rezekinya, geng. Okey, kita kongsi-kongsi lah. Tengok bahagian ni. 3 kongsi 3 hasilnya, geng. Inilah.